Itulah Datuk Seri Anwar, lain kali jangan cucuk sarang tebuan. Dia tiba-tiba nak masuk, dan itu memang telah, sebab tu saya tahu daripada awal itu memang sebahagian perancangan daripada Datuk Seri Anwar pun kan. Jadi sebab Saifuddin dah beritahu awal kan dia datang kan. Jadi dan saya tahu itu kekecewaan Saifuddin jugalah. Sebab banyak pimpinan yang kanan, dan Saifuddin rasa dia pimpinan paling kanan lah. Jadi kalau bukan saya jadi timbalan presiden, sepatutnya Datuk Seri Anwar tengok kat dia lah kan. Kalau ia pun tak nak Rafizi, sepatutnya pertimbangkanlah Saifuddin kan. Kenapa tiba-tiba Nurul Izzah nak dijadikan timbalan presiden kan. Dan ini ayat Saifuddin tu. Selama ini I jadi khadam dia, I tak apa lagi. Sekarang ini dia nak suruh I jadi khadam anak dia pula. Itulah Datuk Seri Anwar, lain kali jangan cucuk sarang tebuan, dia keluar habis. Kan malu je kan. Jadi dia memang, kecuali you sanggup jadi khadam dia. Kalau you ada pandangan yang lain ke apa, dia terus lah. Dia ada that sense of entitlement that you kerja you ni, you kena angkat dia saja kan. Jadi sedangkan masa saya muda lah, 20 tahun dulu, bolehlah buat macam itu. Tapi bila you dah jadi naib presiden, you dah jadi timbalan presiden, tak boleh lah. Kerana kita ini jadi timbalan presiden bukannya untuk mencium tangan presiden parti. Kita dipilih oleh anggota-anggota. Bukan sahaja kita bertanggungjawab kepada anggota, kita juga bertanggungjawab kepada rakyat.